Cadangan untuk mengkaji semula subsidi petrol yang diberikan kepada golongan berpendapatan tinggi akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kertas cadangan berkaitan pelan berkenaan telah dibentangkan sejak beberapa minggu lalu dan kini berada di peringkat akhir penelitian. Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10, M20 ke 15, tapi memang cadangan itu telah dikaji sejak 3 minggu dan sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassan dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan. Datuk Seri Anwar berkata pelan kesinambungan bekalan minyak negara yang dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini turut mengambil kira perkembangan semasa pasaran tenaga global termasuk penutupan Selat Hormuz. Pada Sabtu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklamkan Perdana Menteri akan mengumumkan pelan berkenaan pada pertengahan Mei dengan penekanan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.